Video ni khas kepada lelaki-lelaki yang ada skandal, yang curang dengan isteri dia. Tak kisahlah siapa-siapa pun, Cikgu Vin nak ajar peribahasa Melayu kepada kamu semua. Jom, tengok. Alright. Kepada yang curang, macam mana peribahasa Melayu yang mengatakan orang tu curang? Main kayu tiga. Main kayu tiga ni triangle. Suami, isteri dan ada orang ketiga. Itu arti dia, main kayu tiga. Seterusnya, sayang buah kepaya, dimakan mabuk dibuang segera. Maksudnya, seseorang yang berhadapan dengan kekasih, suami isteri yang curang. Itu maksud dia. Tetapi, saya nak bagi tahu, curang itu adalah pilihan. Kau boleh elak, tapi kalau kau pilih untuk curang, kau yang pilih benda tu, so you have to face the consequences. And last but not least, yang ini gems, maksudnya mutiara. Kalau kamu jumpa lelaki yang pegang konsep macam ni, cepat-cepat kahwin dia. 10 bintang bertabur, bolehkah sama dengan bulan yang satu? Maksudnya, biarlah beribu-ribu perempuan yang cantik depan mata dia, tapi satu je pilihan hati dia, iaitu isteri dia atau kekasih dia. Kalau kamu jumpa lelaki macam ni, he is a true gentleman dan lelaki yang setia. Kahwinlah dia.